Pernah tak kita cuba menyembunyikan sesuatu, mungkin niat atau fikiran yang paling peribadi, daripada orang sekeliling kita? Kita mungkin bersangka, tiada sesiapa pun yang akan benar-benar memahami atau melihat ke dalam hati kita yang terdalam. Kita bina dinding, memakai topeng, dan berusaha keras menjaga rahsia kita. Namun, ada satu hakikat yang sering kita terlupa. Kewujudan Tuhan yang Maha Mengetahui. Alkitab jelas memberitahu bahawa Tuhan melihat jauh melebihi apa yang mata kasar kita nampak. Dia tidak hanya melihat tindakan dan kata-kata kita, tetapi Dia menyelami setiap sudut hati, motivasi, dan rahsia yang kita simpan. Ini bukan tentang penghakiman, tetapi kasih sayangnya yang tidak berkesudahan. Dia ingin kita datang kepadanya seadanya, tanpa perlu berlakon atau berpura-pura. Ingatlah kata-kata menusuk hati dari 1 Raja-Raja 14:6, mengapa kamu berpura-pura menjadi orang lain? Ayat ini menjemput kita untuk berhenti berpura-pura. Tuhan mengetahui setiap inci diri kita, dengan segala kelemahan dan kekuatan. Dalam pelukan kasih-Nya, kita dijemput menjadi diri yang sebenar. Serahkan segala yang tersembunyi kepadanya. Alami kedamaian tulus di hadapan Pencipta kita.